Mantan Menteri Besar Ustaz Izzan tidak lagi menjadi Menteri Besar, malah terlantar sakit di hospital. Perdana Menteri kita telah mengesyorkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menganugerahkan gelaran Tan Sri kepada Ustaz Izzan. Dan yang ini kita nak kena ingat, tuan-tuan dan puan, tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara kita ini seorang pemimpin PAS mendapat gelaran Tan Sri. Yang ada pun Datuk, yang ada gelaran Tok Guru, ada Haji, ada. Tapi yang tu mai daripada sumber yang lain. Tapi yang mai daripada kerajaan pusat yang mengesyorkan kepada Yang di-Pertuan Tuanku Agong hanyalah daripada Perdana Menteri sendiri. Saya tengok Ustaz Haji Hadi tak ada gelaran Tan Sri. Tok Guru Nik Aziz pun tak ada gelaran Tan Sri. Siapa lagi? Dan sebelum-sebelum ni tak ada. Mantan Menteri Besar Kedah saja yang ada gelaran Tan Sri, tuan-tuan dan puan. Dan ini mau tak mau, tak kira lah orang UMNO ke orang PAS ke, satu penghormatan bagi kita di negeri Kedah. Mantan Menteri Besar dapat Tan Sri. Pengiktirafan daripada pucuk kepimpinan negara kita terhadap seorang yang telah berjuang sejak sekian lama. Walaupun berbeza politik, ini pun wasatiyah, tuan-tuan dan puan.